Okay guys, apabila kita mula nak diet untuk turunkan berat badan kita, automatically kita akan fikir macam mana kita nak kurangkan makanan kita. Tapi at the same time juga, kita kena fikir macam mana kita nak pilih makanan-makanan yang rendah kaloris tapi paling mengenyangkan. Sebab yang menentukan diet kita berjaya ataupun tak berjaya adalah siapa yang boleh paling konsisten sepanjang tempoh diet tu. Jadi kalau kita boleh diet dan sentiasa rasa kenyang, kebaran kalian untuk kita stick dengan diet tu setiap hari tu lebih tinggi. Jadi dalam video hari ni saya nak kongsikan dengan anda 5 makanan yang paling mengenyangkan mengikut sains pemakanan untuk bantu kita kawal cravings, kurangkan overeating dan bantu kita kekal dalam kalori defisit. Kita tengok lepas ni. Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Kalau anda baru dekat channel ni, nama saya Dr. Sani. Saya seorang doktor perubatan dan dekat channel saya ni, saya kongsikan info-info kesihatan yang sangat mudah difahami. Sebelum kita mula, saya nak jelaskan satu perkara yang tak ada satu makanan dalam dunia ni apabila kita makan, dia boleh bakar lemak kita secara magic. Tetapi apa yang ada adalah sesetengah makanan boleh bantu kita rasa kenyang lebih lama. Sebab makanan-makanan ni dia tinggi dengan protein dan fiber atau dia mempunyai volume yang besar tetapi rendah kaloris. Ini akan menghantar isyarat kenyang kepada otak kita dan memperlahankan pengosongan perut. Benefit untuk kita kenyang lebih lama sepanjang diet kita ni adalah dia bantu kita kurang craving, kurang overeating dan paling penting bantu kita berada pada kalori defisit. Mungkin ramai terkejut sebab ubi kentang ni selalu dikaitkan dengan peningkatan berat badan. Masalahnya bukanlah pada ubi kentang tu sendiri, tetapi cara ubi kentang tu dimasak. Yang membuat kentang tu lebih tinggi kaloris adalah apabila kita buat dia sebagai french fries, cheesy wedges, hash browns dicampur dengan butter dan juga mayonnaise. Semua ni menambah kaloris yang sangat banyak. Kentang rebus yang simple mengandungi ayak yang sangat tinggi dan sangat mengenyangkan. Even ada satu kajian famous yang membandingkan puluhan jenis makanan, kentang rebus berada antara makanan yang paling tinggi skor satiety, jauh mengatasi nasi putih, roti putih dan juga pasta. Ini bermaksud untuk kalori dan jumlah yang sama, kentang rebus memberikan kita rasa kenyang lebih lama. Kalau hampa sedang diet, cuba gantikan sebahagian nasi anda dengan kentang yang rebus ataupun kentang yang dibakar tanpa banyak minyak. Telur adalah antara sumber protein yang paling murah, mudah dimasak dan sangat mengenyangkan. Protein mengambil masa lebih lama untuk dihadam berbanding dengan karbohidrat ringkas. Apabila kita makan telur sewaktu sarapan, biasanya kita akan rasa kenyang sehingga ke tengah hari. Sebab itu kita tengok ramai orang yang sarapan dengan telur, waktu tengah hari tu dia kurang makan sikit. Tetapi kita kena ingat macam mana-mana makanan pun, cara masak tu paling penting. Kalau telur tu digoreng dengan banyak minyak atau dimakan bersama roti canai, nasi lemak dan teh tarik, kalorinya tetap tinggi. Pilihan yang terbaik adalah telur rebus, scramble egg dengan sedikit minyak ataupun omelette bersama sayur. Telur ni dia murah, dia tinggi protein dan dia sangat mengenyangkan. Contoh makanan yang lean protein adalah seperti chicken breast, ikan ataupun daging yang rendah lemak, ataupun untuk yang tak makan daging, contoh seperti tofu adalah pilihan yang sangat baik. Kalau anda boleh dapat satu poin je daripada video saya ni, pastikan anda tak abaikan protein intake anda. In fact, jumlah protein anda adalah benda yang paling pertama anda kena buat apabila anda set up diet anda. Protein adalah nutrien yang paling mengenyangkan berbanding karbohidrat dan juga lemak. Selain membantu kita rasa kenyang, protein juga membantu kita kekal muscle mass ketika kita sedang diet. Benda ni sangat penting ketika diet sebab apabila muscle mass kita mula turun, metabolism kita boleh drop dan kita mula bakal lebih kurang kaloris. Jadi setiap kali anda makan, pastikan ada sumber protein dalam pinggan anda, jangan makan nasi dengan kuah sahaja. Ramai orang fikir kalau makan karbohidrat ni kita akan rasa cepat lapar, tetapi kita kena ingat karbohidrat ni ada yang low glycemic index, ada yang high glycemic index. Oats ni dia special sikit sebab dia jatuh dalam low glycemic index punya carbs sebab dia mengandungi sejenis serat larut yang dipanggil beta-glucan. Serat beta-glucan ni menyerap ayak dan membentuk gel di dalam usus dan menyebabkan makanan bergerak lebih perlahan dan kita akan rasa kenyang lebih lama. Paras gula dalam darah juga menjadi lebih stabil berbanding dengan biji ring yang diproses. Tapi kita kena berhati-hati, jangan pilih instant oats yang ditambah dengan gula ataupun apa-apa flavouring sebab kalori dia boleh naik sangat tinggi. Pastikan anda pilih roll oats instead of instant oats dan kalau anda nak double fiber dan juga protein dalam oats ni, selepas masak oats dalam microwave, anda boleh campur dengan susu yang tinggi protein contoh seperti Medishake.
Sayur dan buah-buahan ni dia menang bukan sebab dia tinggi protein, tapi sebab dia ada dua senjata utama. Yang pertama, dia tinggi dengan serat dan kedua adalah volume. Bayangkan anda ada 2 pinggan, satu pinggan diisi dengan kek dan satu lagi pinggan dipenuhi dengan salad, brokoli dan macam-macam sayur-sayuran. Kalori 2 pinggan ni mungkin hampir sama, tetapi pinggan kedua mengambil lebih banyak ruang dalam perut kita. Anda perlu mengunyah lebih lama dan fiber melambatkan penghadaman dan akhirnya semua ni menyebabkan kita kenyang lebih lama. Benda yang sama yang berlaku kepada buah-buahan. Ramai orang takut makan buah sewaktu diet, tetapi kita kena faham yang buah-buahan ni selain daripada gula dalam buah, dia datang juga dengan fiber natural. Sebab tu sebiji apple lebih mengenyangkan berbanding dengan segelas jus apple. Kalau anda sedang diet, make sure sekurang-kurangnya separuh pinggan anda dipenuhi dengan sayur setiap kali anda makan. Dan bila anda mengidam benda yang manis, cuba makan buah dulu. Dan guys, untuk bonus tip, ada satu makanan bagi saya adalah senjata untuk semua orang ketika diet yang dia rasa manis dan juga dia tinggi protein, iaitu Greek yogurt. Greek yogurt ni mengandungi protein yang tinggi tetapi kalorinya masih agak rendah. Selalunya ia sesuai digunakan sebagai dessert pada waktu malam apabila kita craving benda yang manis sikit. Daripada kita capai aiskrim waktu malam-malam semasa tengah craving tu, lebih baik kita capai Greek yogurt ni campur dengan buah sikit, hampir sama macam aiskrim dah guys. Jadi guys, kalau anda nak diet anda berjaya, jangan hanya fikir tentang makanan yang paling rendah kaloris, tetapi fikir juga berkaitan dengan makanan yang paling mengenyangkan. Sebab apabila kita kenyang, kita kurang mengidam, kita kurang overeating dan paling penting, kita boleh maintain kalori defisit kita. Jadi guys, that's the video. Saya harap masuk konten seperti ini. Kalau hampa dapat apa-apa manfaat daripada video ni, jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan hampa di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.